Allah. Masya Allah. Apa tu? Apa tu? Ya Allah. Dari jauh Amin ni terkejut besar dia, sebab dia nampak jelas sangat dari sisi pintu pondok tu ada satu sosok separuh tubuhnya macam kelawar, besar sangat. Badannya berbulu halus, mukanya mirip kelawar, tapi bahagian bawahnya tu masih sepasang kaki manusia. Dan makhluk tu seolah-olah macam meronta-ronta, dikepung oleh ayah, Pak Long dan Tok Penghulu. Sebenarnya Amin kan dah nampak siang tadi, tapi tak berapa clear dan dia nampak pun kejap. Tapi malam tu dia nampak memang betul-betul clear. Dia nampak betul-betul sosok tubuh tu, memang betul-betul jelas. Dan makhluk tu, alionya tu kekuningan meleleh-leleh dari celah gigi, sambil makhluk tu mendengus dengan penuh marah bila dia dah dikepung oleh ayah, Pak Long dan juga Tok Penghulu. Pak Long yang dah memang kepung dari tadi, terus dia menjerit ke arah binatang tu, dan dia mengancam nak mengheret makhluk tu terus jatuh ke tanah. Oi setan laknat, aku tahu sumpah kau. Jadi tanah, pulang ke tanah. Dari seberang, pulang ke ganggang. Bertaubatlah kau. Kau ni apa nak jadi ni? Kata Pak Long. Manakala si ayah pula, dia cepat-cepat menghunus ruas ubi sarit, terus dia pergi, dia cocok ke dada makhluk berwajah keluang tu. Dia tak tunggu apa-apa, tak ada cakap apa, terus dia cocok je. Prap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kau setan laknat. Prap, dia bagi. Terus ayah tikam ke arah makhluk kelawar jadian tu. Menurut ayah, selagi mana ruas ubi tu tertikam dekat makhluk tu, selagi itulah makhluk tersebut macam seolah-olah kena azab yang tak tertanggung. Dan betul, makhluk tu menjerit macam nak pecah telinga dia buatnya. Makhluk berupa keluang tu ataupun kelawar tu menggelupur punyalah kuat. Kejap-kejap dia melompat, kejap-kejap dia terbaring, kejap-kejap dia tergolek-golek, seolah-olah bisa dalam ruas ubi tu membakar urat dan dagingnya hidup-hidup. Berjurai-jurai alio kekuningan meleleh-leleh atas lantai buluh pondok tersebut. Dan baunya cukup meloyakan, macam bangkai tikus yang dah seminggu mati. Walaupun Amin ni duduk tengok daripada jauh, dia masih dapat bau yang busuk tu. Memang betul-betul busuk lah, senang cerita. Wa in kuntum fi raibin mimma naza'alna ala abdina fatu bi suratin min mislihi wa'du syuhada'akum min dunillahi